Pakcik. Berjumpa dengan polis. Polis Maran telah memberikan kebenaran. Tidak ada siapa yang berhak untuk menghalang sesiapa untuk melalui jalan awam. Saya harap saudara ikut peraturan. Dari segi peraturan, tidak ada siapa boleh menghalang siapa untuk melalui jalan awam. Saya tak sekali masak di kampung dulu. Alamak. Nah, duit sapu. Kerajaan tak betul. Duit ambil. Ambil lah gambar saya. Saya tak pernah masuk ke sini. Saya nak ambil gambar saya. Itulah masalahnya. Dia ada bagi dompet masing-masing. Kami dia jadi dah saya dah. Kami nak kurang lah. Tipu. Selalu. Tak apa awak ke? Baru-baru ini ketika Kembara Oren memasuki kawasan Felda, terutama Felda yang ke-23, mereka disekat tetapi tidak diberitahu sebab sekatan tu. Tetapi selepas itu keluar dalam surat khabar mereka menyekat itu atas alasan terdapat kuasa-kuasa pengurus, iaitu Seksyen 34 Akta GSA. Jadi apa pendapat tuan? Yang pertama, saya fikir soal menyekat itu sangat tidak betul lah, yang salah dari segi undang-undang. Saya tarik perhatian dahulu kepada undang-undang yang tertinggi di Malaysia ni, Supreme Law in our land, iaitu Perlembagaan Persekutuan. Jadi Perlembagaan Persekutuan ini artikel 9 Perlembagaan Persekutuan ataupun Fasal 9 Perlembagaan Persekutuan memberikan hak freedom of movement ataupun hak kebebasan untuk bergerak ke dalam mana-mana tempat di persekutuan Malaysia ni, malah untuk reside ataupun untuk tinggal di mana-mana tempat, tertakluk kepada undang-undang. Dimaksudkan tertakluk kepada undang-undang itu seperti katalah ada perintah berkurung ataupun ada perintah residen, ada seorang tu dikena dana tak boleh keluar daerah, intinya tanpa kebenaran dan sebagainya, atau kawasan keselamatan, kamp tentera. Tapi kamp tentera sekarang ni pun saya cukup tak faham, boleh keluar masuk, boleh pergi main golf, jadi padang golf pula ni. Itu pun satu perkara juga lah. Intinya setiap warga negara hak dilindungi oleh perlembagaan untuk dia bergerak bebas di mana-mana dalam persekutuan. Dia nak masuk ke mana-mana tu tertakluk kepada undang-undang. Okey, sekarang ni saya dengan membaca yang dikeluar dalam surat khabar sinar tentang Seksyen 34. Kami telah buat rujukan. Saya sebut perkataan kami, bukan saya seorang dan teman-teman dan peguam yang lain, kerana bimbang ada terlepas pandang dan sebagainya. Jadi Seksyen 34 langsung tidak menyentuh pasal menghalang kuasa pada pengurus untuk menghalang untuk masuk mana-mana tanah rancangan. Malah Seksyen 34 sebenarnya ialah kuasa diberikan kepada state authority ataupun pihak berkuasa negeri untuk membolehkan mana-mana pihak yang ingin memajukan tanah, development authority dalam bahasa Inggeris ya, memajukan kawasan ataupun tanah. Itu saja, dan syarat-syarat prosedur yang perlu dipatuhi. Dia tak ada langsung menyebut tentang kuasa diberikan kepada pengurus untuk halang daripada masuk ke tanah rancangan Felda. Boleh tuan sebutkan apa sebenarnya yang terkandung dalam Seksyen 34 tu sendiri? Okey, Seksyen 34 ya.
Land Group Settlement Act JSA ni atau penempatan berkelompok ni ialah memberi kuasa kepada pihak kuasa negeri untuk membolehkan development authority, pihak yang membangun untuk membangunkan mana-mana kawasan Felda, Fekra dan sebagainya, untuk membangunkan tanah milik kerajaan negeri sebagai kawasan berkelompok, group settlement area. Okey. Dan pihak kuasa negeri boleh buat agreement dengan pihak yang nak memajukan tadi, berkenaan dengan location, division, apa ni, nak tanam apa, appropriate crops, nak tanam sawit ke, nak tanam getah ke, okay? Saiz dan jumlah dan sebagainya. Dan ini section 34 ni dia ada 4 subsection ataupun section kecil. Jadi semuanya tak ada mengatakan sama ada dengan jelas expressly atau dengan tersirat impliedly yang memberi kuasa kepada pengurus Felda untuk menghalang mana-mana orang daripada memasuki tanah rancangan Felda. Undang-undang jelas tentang hal ini. Dalam keseluruhan akta tu tak ada langsung menyebut ni. Tak ada, saya tak jumpa. Section lain ke 34 ke 43 ke apa ke, tak ada. Memang tak ada. Memang tak ada. Jadi barangkali pada pendapat tuan, di mana agaknya yang maknanya mendapat ilham ataupun idea kepada dia orang ni, maknanya sebagai satu ugutan tak boleh sewenang-wenang ni masuk kawasan Felda. Dari mana agak-agak? Ya, saya membaca pada kenyataan Pak Cik tu, saya fikir Pak Cik tu, saya simpati sebenarnya, dipergunakan oleh pihak-pihak tertentu. Dan saya tak fikir semua hidup dia pernah pegang akta pun. Ada orang yang bagi tahu dia section 34 dan dia pun sebut section 34. Jadi beginilah, perkara yang paling asas ialah tak ada sebarang undang-undang untuk menghalang konvoi oren ke, biru, merah, jingga ke untuk masuk. Okay, kalau pihak Felda ataupun peneroka atau JKKR lah misalnya, dia tak nak ni masuk, dia boleh kena pergi ke Mahkamah Tinggi, minta order atau perintah injunksi daripada Mahkamah Tinggi, orang-orang ini tak boleh masuk. Jadi kalau setakat kita nak sebut section 34 mengelirukan orang, mengelirukan rakyat, dan lebih-lebih lagi kita kesian kepada Pak Cik Sulaiman ni, mana-mana Sulaiman tu toki dia. Jadi saya fikir yang sangat yang tidak berpatutan lah. Tapi masa polis datang tu, polis Maran kata memang ada laporan polis dibuat. Laporan polis, maknanya laporan polis dibuat tentang apa nama ni? Laporan polis tu maknanya untuk menghalang tu lah. Laporan polis dibuat. Laporan polis dibuat, ya. Dia semua orang boleh buat laporan polis. Okey. Tapi perkara yang paling asas sekali ialah kalau tanpa perintah daripada mana-mana pihak, dalam kes kita di Malaysia ni kita ada mahkamah, kita ni perintah daripada mahkamah, maka boleh pun tak boleh nak halang. Maknanya daripada rujukan seksi artikel 9 tadi. Ya, artikel 9 Perluan Persekutuan. Dan kuasa boleh untuk menerima report. Tapi pada masa yang sama boleh juga dia kena melalui prosedur dia. Kalau kata tak boleh nak masuk, dia kena dapatkan perintah daripada mahkamah magistrate untuk halang. Okay, ini berlaku masa bersih 2. Dan saudara Mahfuz dah menang kes berapa puluh ribu dapat award. Kemudian yang bersih 3, mereka dapatkan satu perintah. Tapi yang perintah bersih 3 ni tidak spesifik sebagai bersih 2. Bersih 2 dia tulis nama orang ini, si Anu tak boleh masuk, dia boleh dapatkan perintah itu. Tapi dalam kes kita tak ada sebarang perintah. Tak ada perintah. Ini tak ada perintah mahkamah. Tak ada perintah mahkamah. Ini hanya laporan polis. Ya, satu laporan polis dibuat. Dan laporan polis dibuat. Dan kalau tanya saya, ada satu kejadian yang berlaku? Tak ada. Tak ada. Katalah kita tahu pada Kuis 1 Bulan 1 2013 jam 11 pagi
Ali, Aseng, apa namanya, Krishnan, dia nak pergi merompak, kita buat report. Ada kejadian jenayah berlaku, ini tak ada jenayah. Dan dia masuk pun bukan satu kawasan larangan, bukan kawasan larangan seperti apa ni, kamp tentera dan sebagainya. Dan tak ada apa. Dan kepada saya itu bukan satu alasan yang konkret yang diberikan kalau polis cakap begitulah. Macam mana pula kes yang di Sungai Rokan Utara tu? Sungai Rokan Utara tu disekat di luar kawasan Felda. Itu saya sangat duka cita. Ya, sebelum saya bercakap daripada segi undang-undang, saya fikir ada perkara yang tidak betul dalam masyarakat kita lah. Yang pertamanya ialah keengganan kita untuk berbeza pandangan. Yang kedua, kecenderungan kita untuk mengambil tindakan sesuatu yang drastik tanpa memikirkan apakah ianya bertepatan dengan undang-undang atau tidak. Jadi sekali lagi kepada saya, memang itu ada satu tindakan yang salah, dan satu tindakan yang daripada segi undang-undang pun salah untuk alam. Itu satu kesalahan telah berlaku bagi pihak penduduk. Mereka tak boleh nak halang. Dan sekali lagi, dengan melainkan ada peruntukan undang-undang, ada perintah mahkamah, kita serah, kamu tak boleh masuk. Itulah yang berbeza. Dan ini pula di luar daripada kawasan dia, designated area. Macam mana nak cakap pasal Group Settlement Act di tengah jalan raya? Dan kepada saya ini satu yang sangat duka cita. Dan saya percaya mereka ini tidak berani membuat demikian jika di belakangnya tidak ada dalam ataupun pihak yang boleh guna istilah yang taja, atau pihak yang beri janji dan sebagainya. Segi undang-undang memang is totally wrong. Salah. Saya nak tanya tuan tentang penggunaan pasukan rela pada hari tersebut. Kalau kuasa dia lebih tinggi daripada polis lagi, dia boleh tutup palang, dia boleh sekat orang, dia boleh ketepikan orang, dia boleh halang orang. Dia kena faham, rela ni juga apa dia panggil creature of statute. Dia ni makhluk yang dicipta oleh peruntukan undang-undang. Dia ada kuasa pada rela, dan kuasa itu dia tidak boleh melampaui kuasa yang diberikan pada rela. Dan yang lebih penting daripada itu, kena ingat, rela ini seharusnya neutral. Saya, kalau katalah polis bantuan Felda yang buat benda begitu, saya tidak terkejut. Tapi bila rela, saya kata ada banyak perkara yang kita lihat, yang kita perlu buka mata dalam isu yang membabitkan orang ni. Lagi tu, mudah-mudahan kita boleh guna rela. Kalau cerita cowboy dulu dia panggil posi. Posi ni maknanya yang POSSE. Posi. Maknanya kalau di kampung bandar tu ada penjenayah apa benda, kita boleh kumpul ramai-ramai, dia orang ni pergi perambat. Tanpa undang-undang cowboy tak boleh. Hari tu rela bukan saja dia halang, dia bercakap maki hamun dengan lebih daripada UMNO dia punya. Itu. Kalau gitu, satu hari nanti ada kawan-kawan kita daripada Oren ataupun daripada Pakatan Rakyat juga ahli rela buat begitu, macam mana? So dia tak boleh. Kalau kami peguam ni, kami sebut floodgate tu. Floodgate ni pintu air. Kalau kita buka pintu air mencerubu keluar. Jadi kalau dah ada orang buat, saya bimbang satu hari nanti ada teman-teman kita yang nakal, Isa Samad nak masuk Felda, dia pula halang dengan jalan. Kalau tidak dia ambil tindakan. Jadi macam mana makna nasihat tuan kepada tim Kembara Orient atau siapa saja yang nak memberikan penerangan demokrasi dan sebagainya dalam Felda ni, macam mana sekarang? Nasihat saya ialah teruskan. Kita berada di tempat yang benar dan mereka berada dalam ketakutan. Dan cumanya kita cuba mengelakkan perseteruan sekampung dan sebagainya. Itu kita kena jagalah. Okay, tapi intinya kalau dia cakap segi undang-undang mereka tak boleh nak masuk, tidak. Undang-undang tak ada, melainkan ada perintah mahkamah.
ada yang menghalang dan sebagainya. Satu. Yang kedua, kita minta kepada saya fikir tu ramai tu supporter UMNO, okay. Kita minta supaya ada kematangan. Kita minta pada pemimpin UMNO untuk dia dapat didik anak buah dia supaya ada kematangan. Kita kepada kita Wak Ima dalam dunia demokrasi ni berbeza pandangan, tak salah. Kembara Oren ataupun konvoi Oren, dia bawa satu pandangan dia berkenaan dengan begini dalam Felda. Tapi kamu tak setuju, kamu berhujah dengan cara yang tertib, bertamadun dan sebagainya. Bukan kamu bersikap defensif. Ini defensif, maknanya mereka seolah dalam keadaan yang sangat terdesak sehingga pergi pada begitu. Yang ketiga, ini semua menyerlahkan politik yang sangat bersifat kepartian. Kadang-kadang kita demi yang malang, utamanya pada orang Melayu ini, saya fikir sangat berkaitan dengan psiki Melayu, ialah kita menerima apa saja orang cakap. Itu yang jadi Seksyen 34 lah. Lepas ni Pulau Seksyen, tak tahu Seksyen apa lah kan, dalam kes Oren ni, ataupun dalam kes-kes yang lain. Mungkin Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu berdebat di kedai kopi tu, bukan main dia kalah beberapa negara, tapi substannya. Sebab apa yang dia dengar daripada yang diterima, yang tidak ada upaya untuk kita semak. Itu satu yang malang dan bagi pembentukan fikrah bangsa kita lah. Akhir saya menyeru pada rakan-rakan dalam konvoi Orange. Kalau dalam Parti Keadilan tu kita ada Biro Masyarakat Felda, bukan saja ditujukan kepada rakan-rakan para peneroka Felda ni, malah juga kepada semua, termasuk kawan-kawan orang asal dan sebagainya. Kalau persoalan mendasar, persoalan hak asasi manusia, hak kita dan sebagainya, kita perlu rebut kembali. Saya guna istilah rebut kembali hak kita, hakikat kita sebagai rakyat negara merdeka. Yang tidak boleh diperlakukan sewenang-wenangnya. Dan kepada kita Pakatan Rakyat, saya sebagai seorang peguam, teman-teman peguam saya yang lain, dan kita beritahu kita bersedia untuk mempertahankan hak ini, baik kepada Oren, orang-orang asal, bersih dan sebagainya. Ini janji kita, sebab ini satu yang fundamental, benda perkara yang paling asas, dan ini tercermin atau enshrined di dalam perlembagaan persekutuan. Itulah, kita bersedia lah untuk membela nasib mana kawan-kawan kita tu.